Salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama dengan Public Gold, kemudahan buyback atau pembelian semula emas bila tuan-puan perlukan tunai. Dalam banyak kes, ada orang yang takut simpan emas sebab risaukan susah untuk jual balik emas tersebut. Tetapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Tuan-puan boleh bawa saja gold bar ataupun dinar yang dibeli daripada Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di laman web. Tuan-puan tidak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga ataupun kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikirim mengikut berat dan keturunan emas 999.9 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas tuan-puan dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Tuan-puan hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank tuan-puan dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Inilah sebab mengapa Public Gold menjadi pilihan ramai. Emas tuan-puan bukan sekadar cantik, tapi mudah ditukar semula kepada tunai bila perlu, sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan ataupun menampung kecemasan keluarga. Simpanan emas bersama dengan Public Gold memberikan ketenangan fikiran. Bukan sahaja ia melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, ia boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Untuk bermula simpan emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas Gap Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.